Okey, Syam. Episod lepas kita berhenti sebelum meeting antara Zelensky dengan Trump. Meeting tu dah viral satu dunia. Semua orang tengok, orang buat parodi, orang buat meme, macam-macam lah. So, kita terus masuk je lah, Syam. Apa pandangan kau tentang video pertemuan meeting antara Zelensky dan juga Trump hari tu? Dia macam ni. Sebelum sampai ke perjumpaan Trump dengan Zelensky, Presiden Ukraine, hari Jumaat tu, kita mesti lihat tau, hari Rabu apa yang berlaku, iaitu Macron datang dulu, kemudian diikuti oleh stammer daripada United Kingdom. Dan apa yang menjadikan ini timbul, kerana apa? Kerana ada permesyuaratan antara Amerika Syarikat dengan Rusia. Dan apa yang telah berlaku ialah Eropah, European Union tidak dijemput, Ukraine tidak dijemput, yang datang Rusia, wakil Rusia dan setiausaha negara Amerika. Jadi ini menimbulkan kegusaran. Apakah telah berlaku satu perubahan strategik antara dasar luar? Justru cepat-cepat si Macron datang. Cepat-cepat si Anu pun datang. Siapa nama dia? Stammer datang. Ini Perancis dan United Kingdom ni dua negara besar di Eropah. Jadi dia datang dan tu menyediakan suasana, memujuk Trump supaya berlembut. Dan juga ketika itu telah diapungkan satu cerita tak? Cerita apa? Bahawa Ukraine akan memberikan hak cari gali. Ingat tak kita? Ya, betul. Hak apa tu? Nadi bumi. Nadi bumi tu. Jadi itulah dia. Jadi itu. Dan kemudian kita lihat apa yang berlaku lah. Memang betul lah macam kau kata tu. Satu dunia kata, aku sendiri pun terperanjat. Oi, kuah hajar betul Trump ni. Dia sudah tibai kau si Zelensky ni. Kemudian macam kena serang hendap pula. Tiba-tiba datang pula JD Vance. Timbalan presiden tu tembak lagi. You are very impolite to come to the Oval Office and say polite. Oh, macam tu sekali. And then you are gambling for the Third World War. Oi, perang dunia ketiga jadi. Ada cerita dia. Okey, Syam. Jadi yang menarik untuk aku, adakah benda ni memang dirancang untuk memalukan Zelensky ataupun apa? Sebab apa? Aku ada baca macam banyak daripada website lain. So banyak menganalisa melihat memang ada sesuatu yang sudah dirancang lebih awal. Sebab tu pertemuan ni, Syam, pertemuan yang dipancarkan ke seluruh media. Selalunya kalau kita bercakap tentang diplomasi ni biasanya close door lah, pintu tertutup. Tapi kali ni Trump sudah panggil semua media apa semua masuk dan juga memalukan Zelensky. Jadi macam mana kita nak menganalisa, memahami tindakan Trump tu? Tapi betul, memang telah macam diperangkap si Zelensky ni. Ingat tak, sebelum persidangan tu tiba-tiba satu wartawan tu kata dia, why are you not wearing suit? Ingat tak? Jadi gelabah. Gelap dah bagikan si Zelensky ni konon-konon lah, tak pakai suit, tak pakai tali leher, datang ke Oval. Dia memang macam itulah pakai, kerana kiranya panglima perang lah. Jadi ini telah menjadi gempak. Ada analisa mengatakan memang di ambush, memang serang hendap ada. Tapi rasa aku memang telah ada perbincangan bahawasanya Trump sebelum itu telah berkata bahawa dia telah melakukan perbincangan melalui telefon. Berapa kali itu kita tak tahulah, tapi ada. Jadi artinya telah ada satu perubahan dasar. There is a clear change of position. Okey, tengok ya. Tengok betul-betul. 2016 ketika berkempen antara Trump dengan melawan Hillary Clinton, semua orang menuduh bahawa inilah Rusia membantu Trump lah, macam tu, macam-macam lah. Ada, ingat tak satu ini apa ni, MI6 bekas MI6 Intel Britain ni keluarkan cerita bahawa Trump ni pernah datang ke Moskow, melihat itu ada apa yang dipanggilkan rains dance. Ini ada pula satu pesta di mana pesta ni ada perempuan pelacur terkencing dan Trump suka. Ada macam-macam. Jadi semua kempen ni. Jadi kalau aku pun pakai Trump, aku pun kita celaka lah. Nantilah aku jadi presiden, dukung kau. Inilah kata. Tapi okey, berbalik pada yang kau cakap tadi tentang apa kemungkinan lah Trump ni KGB
ejen KGB. Kemungkinan Trump tu ejen KGB. Sebab kena ingat tau. Kena ingat Syam, dia dalam konteks ni untuk akulah. Aku rasa kadang-kadang kita direkrut tanpa kita sedar. Kan, tanpa kita sedar. Sebab kalau kita tengok rentetan daripada peristiwa tu, tahun 77 tahun 77 dia kahwin dengan ada seorang Ivanka, orang Czech lah. Tapi masa tu belum lagi perang dingin, maknanya masih lagi dalam Soviet. Jadi mata Soviet pada waktu itulah, sebelum dia jadi Rusia pecah tu kan, sudah tertangkap bahawasanya kita boleh menggunakan Mamat Trump ni. Tahun 1987, 10 tahun lepas pada tu, Trump pergi ke Moskow. Okey, selepas pada Trump pergi ke Moskow tu, dia ada satu berita, selepas dia balik daripada Moskow tu, kau tahu apa jadi? Dia sudah beli Plaza Hotel dengan harga 405 juta lah. Maknanya setengah bilion. Jadi dalam konteks ni ada logik tak? Sebab tidak mungkin dia dapat membeli, sebab dia pada waktu tu sudah diisytihar bankrupt. Jadi macam mana dia boleh beli kalau tidak ada sumbangan daripada Rusia untuk rekrut dia menjadi ejen KGB? Sebab kita nak kaitkan dengan keadaan sekarang ni, yang mana dia sekarang ni seolah-olah dilihat sebagai pro kepada Rusia, bukan pro kepada Ukraine ataupun Eropah. Tak, memang. Tapi aku tidak mengatakan kalaulah misalnya siapa nama dia ni, Trump ni ejen KGB ni, kiranya terror betul lah KGB ni, boleh rekrut lama. Tapi rasa aku, pada analisa aku lah, Trump ni seorang ahli perniagaan. Dia perniagaan, kerana itu dia MAGA, Make American Great Again. Dia first American lah untuk berniaga. Jadi dia akan melihat peluang perniagaan yang lebih besar dengan Rusia daripada negara lain. Dan kerana itulah rasa aku. Tapi tak tahulah. Tapi simpati dia, apa yang aku fikirkan sekarang berlaku ini ialah akan berlaku satu perubahan dasar. A very big change of foreign policy. The foreign policy of America is changing fast. Okay, we have to learn. Kita mesti tengok rapi betul-betul bahawa sedang berubah ni. Okay, saya bawa balik kepada senario 1970-an. 1973, di mana secara rahsia ketika itu seutusan negara Amerika, nama dia Henry Kissinger, telah terbang melalui Pakistan pergi ke Beijing bertemu Zhou Enlai nak mengadakan hubungan dengan China. Ketika itu yang dilihat musuh ialah China dan Rusia. Okey, ketika itu. Dan latar belakang itu ialah perang Vietnam. Ketika ini sama kembali tau. Rusia dan China bersahabat. Perang Vietnam ni diganti dengan perang Ukraine. Jadi sekarang ni nak pecahkan kembali perserikatan, persahabatan China dengan Rusia tu. Nah, jadi taktik dia ialah untuk memastikan Amerika ini betul-betul satu musuh saja. Musuh dia ialah China. Jadi ini pandangan aku lah daripada apa yang berlaku ni. Tapi apa yang berlaku sekarang ini sedang berlaku perubahan. Kita nampak perubahan. Dan dia meninggalkan Eropah. Ini yang menjadikan kata, hari Jumaat, hari Sabtu pula Zelensky datang ke London, terus buat macam. Kemudian hari Ahad tu 18 kepala negara Eropah datang, kecuali daripada NATO ni yang datang menteri luar. Aku tak tahu kenapa si Erdogan tak datang, yang lain semua datang. Berjumpa situ berbincang. Dan situ timbulkan bahawa UK pula mengatakan sebelum tu, United Kingdom, we are prepared to send our boots. Dia kata apa tu? Boots on the ground, plane on the air. Tapak kaki di bumi, kapal terbang di udara. Retinya nak masuk campur perang tau. Retinya nak hantar askar-askar soldadu UK. Ini kata dia. Jadi ini. Dan tapi Macron pun macam tu. Jerman ini harus diketahui, kerajaan Jerman yang baru dimenang ini belum lagi dilantik, masih lagi Olaf Scholz masih lama. Jadi tidak tahu. Jadi dasar. Jadi ini tiga negara ni, Jerman, Perancis dan UK, ini negara-negara besar di Eropah. Jadi mereka ini merasa terpencil. Kerana selama ini, all this time, mereka bergantung pada NATO, North Atlantic Treaty Organization, perjanjian perserikatan persenjataan. Ini yang menjadi mempertahankan. Ini adalah hasil Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dan anti-Soviet Union. Melihat sebagai Soviet Union dululah. Sekarang ni Rusia sebagai musuh. Dan sekarang ni Warsaw Pact, perjanjian daripada Soviet Union dah runtuh, jadi sekarang ni dah macam terbakar. Tapi itulah yang penyebab utama, the main reason kenapa
Rusia menyerang Ukraine ini ialah kerana Ukraine ada niat bercita-cita nak menjadi anggota NATO. Artinya NATO tu nak duduk sepadan lah di Rusia. Ini yang menjadikan Rusia tak suka, ini yang menjadikan, dan Putin telah memberi amaran. Malah kita balik tahun 89 di mana ada perjanjian. Kalau tengok balik kita tengok perjanjian bahawanya ketika itu Rusia menerima kembali Jerman Timur, Jerman Barat disatukan. Ini diterima oleh Rusia, tak ada halangan. Tapi jangan NATO ni berkembang. Tapi NATO berkembang. Inilah. Dan ia menjadi ancaman lah kepada Rusia. Rusia melihat bahawasanya bila NATO meletakkan terutamanya ballistic missile lah. Misal yang jarak jauh tu berdekatan dengan Moskow pula kan. Tapi dia masih lagi tidak dapat untuk menjawab kenapa Trump mengambil posisi untuk pro kepada Rusia, melebihi Rusia. Dia menyebelahi Rusia daripada menyebelahi Ukraine. Ni aku punya pandangan lah, sebab kita ambil balik daripada episod lepas. Daripada episod lepas tu kan aku melihat daripada psikoanalisis. Dalam psikoanalisis ni bapak dia tu. Dan kalau kita tengok baca beberapa dia punya autobiografi ni, salah satu daripada autobiografi dia aku dah lupa nak tajuk buku tu, tetapi dia memetik nama bapak dia. Bapak dia ni kita tahu dia seorang yang bersifat tegas, strict, diktator lah lebih kurang dalam menguruskan dia punya bisnes dan juga keluarga. Jadi kemungkinan juga Putin macam tu. Putin ke Trump? Putin pun mempunyai karakter seperti mana bapak dia. Begitu juga kau kena ingat Kim Jong-un. Sebab Trump pernah kata dia nak deal direct kan dengan Kim Jong-un. Kim Jong-un ni dipuji. Putin pun dipuji juga. Jadi dalam konteks ni aku melihat mungkin satu kita nak analisa macam kau lah, geopolitik apa semua. Tetapi pada masa yang sama kita boleh melihat karakter dia sebagai seorang manusia yang dibesarkan di dalam satu keluarga dengan bapa dia yang memang bersifat diktator, dan dia rasa penuh hormat. Selama ni dia tugas dia betul-betul untuk menyukakan bapa dia. Jadi sekarang kemungkinan Putin tu karakter bapa dia macam mana tu? Aku personality ni aku lebih real lagi apabila melihat geopolitik. Kalau kita tengok geopolitik ini, kalau tengok ni bagaimana geopolitik bahawa dunia ini sekarang ini tiba-tiba Rubio, Setiausaha Negara tu berkata we are no longer unipolar. Artinya telah pecah. Telah beratu kuasa-kuasa. Artinya ada kuasa, ada kuasa Amerika, ada kuasa Rusia, ada kuasa China, ada kuasa India, ada kuasa Iran. Ini kuasa-kuasa. Jadi all this is a multipolar. Multi ini lebih daripada satu kuasa. So the unipolar ni telah habis. Unipolar ini apabila runtuhnya Soviet Union 89, ada unipolar. Now the end. So now they are reshaping. Memang ada bukan jalan personality itu memainkan peranan tapi, kurang kasih sayang aku sebut KKS kurang kasih sayang. Tapi dalam masa yang sama geopolitik ni, dan aku pula melihat salah satu ni ialah bahawasanya si Trump ini adalah orang berniaga. It is a business in his mind. Dalam kepala otak dia niaga untung tu. Jadi dia tengok dia kata, oh, the best word I love, tariff. Drill baby. Dia tak ada konsep drill gali minyak ni, dia tak ada konsep pencemaran udara, tak ada. Dia itu. Jadi ini keuntungan. Jadi kita tak tahu memanglah dunia sekarang ni sedang dia tak sampai 2 bulan lagi. Belum lagi. Dunia sudah huru-hara. Tapi aku cakap satu perkara. Ini satu perkara ni. Kita lihat, aku rasa Ukraine ini dalam masa very near future akan selesai. Kerana tengok dia kata America will no longer send weapons, finance to Ukraine. Bukan saja itu, Intel itu pun tutup. Jadi tak boleh lagi dah. Kalau Intel laporan tu tak ada, intelligence laporan maklumat rahsia ni, risikan ni padam, habis. Jadi Eropah, Stammer misalnya, Macron, ini teater lah. Teater, semua orang kata teater.
askar United Kingdom ni satu ketika dulu betul lah dia the Great Britain. Sekarang ni tak ada dah. This no more. Tak sampai 40,000 pun askar United Kingdom ni. Nak apa cakap apa. Tak. Jadi tapi dia macam satu ketika dulu memanglah Great Britain is imperial power. The sun never set on the British Empire. Betul. Tapi sekarang dia dah ada. Jadi dia bercita-cita besar. Jadi kita nampak kepala taik sekarang dunia ini ialah negara-negara Eropah. Trump nak berhentikan perang. I want to stop the war at any time. Stop it now. Now. You are going to create a third world war. Nampak tak? Tapi Eropah tiba. Jadi ini satu krisis yang besar sekarang ni. Kita tak tahu. Nampaknya belum nampak di mana ending dia lah. Mana landing dia macam kau cakap tu lah. Di mana akan berakhirnya. Okey Jam. Yang itu tu daripada sudut Ukraine lah. Kan? Ukraine ni maknanya kau punya bacaan akan ditinggalkan nanti. Ya, betul. Akan ditinggalkan. Tetapi kita ada satu lagi perang yang juga besar Jam. Yang sekarang ni walaupun ada genjatan senjata, tetapi sebenarnya dalam sehari 2 hari lepas Israel, kita balik kepada Timur Tengah Israel telah melanggar perjanjiannya. Sepatutnya salah satu daripadanya adalah blokade tu. Maknanya dia mesti benarkan kemasukan makanan, air, elektrik terpasang, air ada apa semua, sebab populasi penduduk di Gaza sekarang ni kebuluran. Dan salah satu daripadanya Israel mesti membenarkan. Tapi nampaknya Israel sudah tidak membenarkan kemasukan makanan dan juga pemasangan elektrik dan air tu. Jadi aku rasa satu dekat Ukraine lah. Kemudian kita sekarang ni sedang berhadapan dengan Timur Tengah. Okey. Macam mana tu? Kita kembali, aku balik mengulang kerana sejarah aku ni 7 siri, aku ingat lagi apa berlaku. Jadi kerana perang Vietnam, kita kembali melihat perang Vietnam tau. Kau tengok perangai Amerika ni, tengok tau. Dia akan tinggalkan tau. Vietnam ditinggalkan. Afghanistan ditinggalkan. Betul. Sekarang dia akan tinggal. Iran dia tinggal. They just leave it there. Jadi macam tu. Jadi dulu Kosovo tu semua. Jadi ini perangai Amerika. This is the imperial power lah. Bila dia tak boleh the interest is no longer there. Jadi sekarang ni aku rasa akhir-akhir sekali Amerika ni memang dia nak berbaik-baik mengadakan satu hubungan dan dia akan hanya mencari satu musuh. Musuh dia ialah China Merah. Jadi sekarang ini kita ni tak berapa jauh dari China Merah ni, kita mesti menilai ni bagaimana akan berlaku. Berbalik pada Ukraine ni, 4 hari dulu Trump ini, Maharaja Trump ini dah buat kenyataan. I will kill all of you if you do not leave Gaza Strip. I will wara. Tapi akhbar-akhbar memainkan ucapan Trump ini, kalau kau baca dia punya X tu, betul. Salam hello ni, dia kata all the Palestinian in Gaza. Tapi surat khabar ni berbelapik, katakan Trump giving warning to Hamas leadership, if you stay there, kalau terus menerus tu, we will fight, kita akan jadikan dia neraka, kata. Jadi rasa aku lepas ini kita tahu ini lebih satu perkara yang akan menimbulkan, kalau Ukraine menelanjangi kekuatan pemimpin-pemimpin Eropah, Gaza dan Palestin akan menelanjangi pemimpin-pemimpin negara Islam dan negara Arab. Muhammad bin Salman, Abdullah, King Abdullah, Sultan Raja Abdullah, Sisi tu, mereka akan terkapar-kapar. Liga Arab bermesyuarat minggu lepas di Kairo. Keluarkan berapa ratus juta untuk melawan Trump punya projek. Tapi hakikatnya mereka ini semua kata orang petani anak butir. Anak butir kepada Amerika. Mereka ini ada berjaya naik tahta kerajaan tu kerana sokongan Amerika. Jikalau sekiranya Trump berjaya menghalau semua Palestin ni, akan goncang Mesir, akan goncang Jordan. Jordan ini lebih daripada setengah daripada warga Jordan ini berasal usul dari Palestin. Betul. Di Suria ni Palestin, juga di Lebanon. Jadi akan terus bergolak dan ini akan menggoncangkan, seperti juga akan menggoncangkan
Erdogan ni kita tengoklah rakyat dia kata hantar kami ke Gaza, hantar kami ke Sanders juga. Rakyat dia keluar nak pergi ke. Jadi ini tak. Dan di Malaysia pula kita pula Anwar Ibrahim ni tak. Sekarang ni kita Anwar dah senyap dah. Tak berani lah kerana takut. Jadi keadaan ni saja. Jadi pemimpin negara Islam ini terperangkap dah. Jadi Trump ini dia bogelkan negara-negara, dia bogelkan Arab dan ini tapi aku rasa aku lebih takut lagi Ukraine ni tapi dengan keadaan apa yang berlaku di Gaza ni. Ini very very dangerous. Ini menarik sebab aku nak kaitkan tadi dengan apa yang kau cakap tentang Trump dan juga Rusia. Maknanya dia meminggirkan Eropah. China, meminggirkan dia nak memastikan bahawasanya dia punya musuh hanya satu saja. Itu China. Jadi China kan. Maknanya dia berkompromi dengan Rusia. Okey. Aku tak tahulah teori aku ni betul ataupun tak lah. Yang ini setelah aku membaca, aku tengah memikirkan. Aku tak tahu sama ada kau tengok tak ada satu Trump punya message yang dia letakkan di dia punya social media lah, Truth Social, yang berkenaan dengan AI Rivera of Middle East. Yalah. Yang satu AI tu yang mana ada 2 orang budak dengan bapak dia keluar daripada runtuhan-runtuhan Gaza, dan kemudian selepas keluar tu Gaza tu sudah bertukar menjadi Rivera. Ya, betul. Kan? Betul. Jadi macam hartanah lah. Pembangunan hartanah sampai ada yang satu dilakukan. patung besar, patung Trump lah. Itu sangat menjijikkan lah bagi aku. Tapi pada masa yang sama, aku just terfikir, maknanya kita tahu Rusia ni dia sekali dengan Iran, kan? Sekali dengan China, kan? Jadi macam mana dia nak merealisasikan Rivera of Middle East tu? Macam kau cakap tadi, Rivera Middle East ni hanya boleh dijalankan kalau sekiranya Rusia bersama-sama dengan dia. Jadi dalam konteks ni, apabila Rusia bersama-sama, maknanya musuh dia hanya ada China. Dan China pula terlalu jauh daripada Timur Tengah ni. Jadi dalam konteks ni, kemungkinan kenapa Trump memilih untuk berbaik dengan Rusia adalah seperti mana kau kata tadi, untuk mengisolasi ataupun meminggirkan China, menjadikan musuh dia tu hanya China, Rusia bersama-sama dengan Amerika, dan dengan itu dia boleh menundukkan negara-negara yang lain dan juga membangunkan hartanah yang dia impikan Rivera of the Middle East tu. Ini munasabah ke tak? Aku rasa munasabah benda tu, Jam. Ini kamu mesti lihat kembali di mana permulaan semua ini. Permulaannya ini awal bulan ini apabila berlakunya permufakatan, permusyawaratan antara Amerika dengan Amerika dengan Rusia. Di mana tempatnya? Dia membuat mesyuarat ini di Saudi Arabia, di Jeddah. Jadi aku pun fikir, kenapa dia di sana? Kenapa dia? Kemudian aku cari. Oh, dia kata kerana di sana tidak ada NGO, tidak ada demonstrasi. Kemudian aku baca, bukan. Lalu aku terfikir bahawasanya Trump ini memang sedang memasukkan jarum dia untuk memenangi Muhammad bin Salman. Jadi menaikkan baik imej Muhammad Salman ni kerana dia akan menjadi tuan rumah. Dan minggu depan akan ada perbincangan, pemesyuaratan antara Rusia dengan Ukraine dengan Amerika akan bersidang kembali di Timur Tengah. Tapi siapa yang datang, adakah setiausaha negara, Rubio, tak tahu lagi, tak jelas lagi bila, tapi dia akan berlaku bila. Jadi di sini kita lihat kembali tau. Trump ni is betul-betul Zionist. Dia kata I'm a Zionist. Dia memang Zionist. Kalau lihat siapakah yang mengalih Presiden Amerika ni mengalih sejak 1948 ni, ibu negara Israel ialah masih Tel Aviv, tapi dialih oleh Trump ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, Jerusalem. Dan dia juga membuat apa yang dipanggilkan The Abraham Accord. The Abraham Accord ini adalah perjanjian antara negara-negara Arab, negara Islam, Saudi Arabia, negara Teluk ini berjanji dan akan menjadikan semua ini normal. Normalisasi antara Zionis Israel Black Rock dengan negara-negara Arab, negara Islam. Ini berlaku. Dan ini sedang dirancang. Tapi apa yang telah berlaku itu, lakunya pemberontakan Hamas. Jadi ini gagal. Jadi sekarang ini hendak diperbaharui kembali supaya jalur itu diperbaharui kembali. Dan ini pembaca harus tahu bahawa
perang di Timur Tengah ini, semua ini adalah perancangan Zionis Yahudi BlackRock. Perang mana tahu? Perang di Palestin ini memang rancangan. Menyerang Iraq 1993. Perang Libya, Syria. Ini semua perancangan daripada Netanyahu. This is plan or dia menarik, menjerut Amerika supaya memerangi Iran. Dan sekarang ini sekarang ini ialah projek untuk memerangi Iran. Dan memang betul kata kau nak dipisahkan sekarang ni Iran, China, Rusia ada satu solidariti. Nak dipisahkan. Jadi tarik Rusia. Jadi pisahkan dengan China. Jadi itu. Dan kemudian ini akan berlaku. This is the teknik ini sedang berjalan. Dan ini semua ini di belakang ini adalah satu geopolitik baru di mana dan lihat ya. Dalam masa yang sama kita lihat Trump kata dia akan memberikan I want to stop the war serta merta di Ukraine. I want to make Gaza Rivera, Middle East Rivera, tempat peranginan untuk orang kaya lah. Hotel-hotel mahal-mahal tu. Okey. Tapi dalam masa yang sama juga dia ada niat imperial. Dia dah ambil Panama dah. 80% telah Panama sekarang dah milik BlackRock. Betul. Kemudian dia China. Kemudian dia juga memasang niat untuk mengambil Greenland. Jadi semua ini. Jadi ini semua ni keadaan ni. Jadi pada ketika ini, pada tahap kita membaca ini, keadaan politik dunia ini tidak stabil. Kita tidak tahu ke arah mana tau. Okey, macam kau baca psychoanalysis tentang manusia bernama Trump ni, betul ada kebenaran bahawa the man tu. Tapi the man ini, there are economic forces untuk akulah. Sebab ada economic forces. Kuasa ekonomi ini lebih besar daripada kuasa sebenarnya dan dia menolak. Jadi kimia personality Trump ini dengan the forces, economic forces ini selari. Maka ini yang terjadi sekarang. Okey, maknanya kita sekarang ni setengah menunggu tentang pertemuan antara Trump dengan Salman lah. Kan? Yang belum lagi minggu depan tapi tak tahu bila. Belum lagi berlaku. Belum lagi berlaku. Maknanya adakah ia akan menjadi seperti mana yang Zelensky itu hari ataupun macam mana Trump akan panggil dengan media lah apa semua kan untuk dia sebarkan kepada seluruh dunia untuk melihat ataupun macam mana kau rasa? Kita tidak tahu sama ada Mark Rubio setiausaha negara juga akan sampai, adakah Trump akan sampai, apa peranan. Jadi peranan ini akan dimainkan oleh MBS Muhammad bin Salman. Dia akan angkat. Ini diangkat sebagai pemimpin dunia lah. Kerana dia dulu terlibat dalam pembunuhan. Ingat tak? Betul. Khashoggi jurnalis di Turki tu. Jadi itu. Dan dia dengan Biden tak berapa tu. Biden kata I want to make Saudi Arabia a pariah state kan. Sekarang dah berubah. Jadi semuanya dah berubah. Dan ini semua memainkan peranan. Kita lihat. Dan ini ombak semua ni lah. Rasa akulah. Pada hemat aku. Sekarang ini Eropah memang tidak selesa, ditinggalkan. Sekarang ni Eropah dah berjanji akan berapa hari itu persidangan. Dia persidangan Ahad lepas dia akan menjanjikan akan semua negara 18 itu akan menambahkan bajet persenjataan. Akan timbul. Jadi inilah. Tapi ini semua mimpi drama kerana tidak ada kekuatan sebenarnya. Dan untuk melakukan ini Jerman harus mengalih perlembagaan kerana Jerman sesudah Perang Dunia Kedua tidak dibenarkan memiliki senjata. Jadi ini semua berlaku. Tapi kelihatan Eropah sekarang sedang bergolak dan pergolakan ini membahayakan. Dan dalam masa yang sama Eropah bergolak, Timur Tengah juga. Kita sekarang ni Al-Sisi, Muhammad bin Salman, Raja Abdullah, mereka ini juga tidak tahu. Okey, Liga Arab minggu lepas telah menolak perancangan Trump. Tapi tengok macam mana tau. Dalam masa menolak itu, tiba-tiba Sisi pula berkata, kita menolak dan dalam masa yang sama kita Hamas ini hendaklah meninggalkan senjata dia. Ingat tak? Itu salah satu syarat. Satu syarat. Benar. Jadi ini semua pembelot ini. Jadi kalau Hamas tinggalkan senjata dia, apa lagi Palestin ada? Tak ada apa-apa lagi dah. Jadi inilah. Jadi ini semua ini dah. Jadi kita tak tahu sekarang. Kerana pemimpin Arab ni silap-silap Al-Sisi jatuh, silap-silap King Abdullah jatuh, silap-silap Muhammad bin Salman jatuh. Jadi kita tak tengok perkembangan sekarang. Kerana apa? The Arab Street ni, rakyat Arab ini semua macam di Turki lah.
Oh, send me, hantar kami ke Gaza, hantar kami semuanya. Ini Turki, budak-budak muda ni berdemonstrasi nak pergi. Jadi itu kami juga itu pemesyuaratan. Ini patutnya di Malaysia ini lakukan sesuatu di Malaysia ini. Jadi kerana itu datang 28 hari bulan. 28 hari bulan. Ya, itu. Ini Al-Quds International Day, Hari Al-Quds Antarabangsa. Datang pukul 2 petang, hari Jumaat akhir 28 Mac 25 jam 2 petang, kita berhimpun di Menara Tabung Haji. Lepas itu kita berak ke kedutaan Amerika. Ini dah. Jadi itu sajalah. Jadi kita tengok apa yang akan jadi, siapa yang akan datang. Okey, kita tahulah daripada Ukraine Zelensky, tapi kita tak tahu daripada Amerika ni siapa akan datang. Adakah Trump sendiri akan datang atau siapa? Jadi tapi aku rasa perubahan politik dunia sekarang macam sedang macam aku cakap lah, dunia ni sedang terumbang-ambing, tak tentu. Tidak dalam apa, bila kehilangan suatu paksi. Sebenarnya kita dah bincang dalam episod lepas, tapi kita tak tuntaskan lagi, Syam, tentang apabila dunia kehilangan kuasa pasar. Maknanya kuasa utama yang boleh menentukan sama ada perang akan berhenti ataupun perang akan berterusan, kerana sudah tidak ada lagi. Macam kau cakap tadi, dia adalah dunia multipolar. Ada macam-macam kuasa yang sedang bergerak-gerak menempatkan diri dia di posisi-posisi yang strategik. Tetapi aku rasa salah satu daripada engkau punya analisa tadi tentang the Zionist dream lah. Maknanya impian Zionis ni, salah satu daripadanya aku rasa itu adalah antara yang perlu kita semua fikirkan. Khususnya. Jadi aku nak promote sikit lah. Boleh ya kita promote. Yang ini ni lama dulu, dekat Kawah Buku punya channel, aku ada buat 3 siri. Satu siri tu Hisham dalam 1 jam 2 jam macam tu. 3 siri. Dia panjang lah, tetapi aku rasa agak detail di dalam usaha kita untuk memahami pemikiran Zionis ni macam mana, dan juga sejarah dia lah. Okey, jadi aku rasa kita akan sambung tu tentang selepas meeting di Saudi Arabia. Muhammad bin Salman, Zelensky, kita tak tahu siapa daripada Amerika akan datang. Di Jeddah, kita tunggu. So kita akan tunggu selepas pada meeting tu apa yang akan terjadi kepada pergolakan yang sedang berlaku dalam dunia ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih.